So baru ni ada satu arkitek terkenal kat Malaysia lah. Dia mengulas satu kes dekat mahkamah di Facebook arkitek David ni dia mengulas satu arkitek yang bawa court case dia punya orang yang dia lawan adalah PBT. Dalam statement ni statement lawyer dia cakap PBT ni adalah PBT Kelang dalam kes ni dia bercakap tentang arkitek tak boleh buat submission kepada planning department dan mesti menggunakan melalui registered town planner, iaitu registered perancang bandar. Okay, so the thing is dalam undang-undang di Malaysia perkara ini sebenarnya how to say this, arkitek tidak dilarang pun sebenarnya untuk buat submission, tapi disebabkan PBT dia memberi ketegasan di mana wajib guna planner. Ini ini melanggar etika profesional PBT. Pada masa yang sama dia juga arkitek pun macam cari gaduh lah dengan PBT. Dia bercakap tentang undang-undang pula kan. Di dalam undang-undang memang jelas menyatakan qualified person tidak boleh dihalang untuk membuat submission. Ayat pendeknya macam ni. Ayat pendeknya adalah qualified person ataupun principal submitting person tak boleh dihalang bila nak buat submission untuk apa-apa jenis submission pun. Tapi masalahnya di sini dihalang. Okay, however we are talking about consultant melawan dengan badan kerajaan. Okay, dekat dalam SDBA section 70 ada menyatakan local authority can make amendments. Bila ada benda ni, ini memberi kebenaran untuk local authority amend law according to each dia punya office lah, ikut dia orang punya kesesuaian regulation lah. Ini yang ada satu loophole yang saya rasa ramai orang yang selalu tak nampak lah, di mana local authority ni ada hak yang besar. Pada masa yang sama, bila kita nak minta, ini adalah implikasi lah implikasi daripada court case ni. Of course, court case ni arkitek tu menang lah, sebab arkitek tu dia nak buat submission tapi local authority tak bagi. The thing is, bila dah macam ni, you think tahun depan arkitek boleh submit ke KM dengan mudah? No way. Aku ada juga yang kena buat satu renovation kecil je dekat tengah-tengah bandar ni, tapi for some fucking stupid reason aku kena buat submission ke KM beneran merancang. For a stupid reason of renovating only, aku kena buat submission ke perancang, and then kau tahu tak apa punya perancang ni komen, aku kena sambung kat next one lah. Is kind of silly daripada mata pandangan seorang arkitek. It's very silly. Thing is, itulah dia kan. Dia orang ada kuasa. Kita masuk dalam dia orang punya kandang, dia orang punya gelanggang. What can we do except follow and abide dia orang punya law? Apa yang kita boleh buat? Nothing. And you think bila dengan arkitek boleh menang kat kes macam ni, kau rasa depan ni arkitek dah diberi green light ke? No way man. Don't be idiot lah. Kau cari gaduh dengan PBT makin menyusahkan kita orang semua. That's why aku macam tu, dengan PAM pun tak buat kerja kan, sembang banyak, syok sendiri punya semua benda syok sendiri. Well, tentu lah arkitek